selamat datang. Hari ni kita ada pada podcast yang baru, iaitu Masa Depan Kewangan Malaysia pada episod Ke Mana Hala Tuju Ekonomi Negara. Hai, saya Kiri Taran dari Syamil anak lagi Kupu Sami. Nombor matrik saya 10DLS 23F 2047. Dan pada podcast kali ini saya akan jadi host. Okey, untuk podcast kali ini kita ada dua tetamu. Yang pertama ialah Iman dan yang kedua ialah Yuge. Okey, hai. Saya Muhammad Iman bin Rahmat. Nombor matrik 10 DLS 23F 2071. So, saya adalah tetamu podcast untuk kali ini. Hai, salam sejahtera. Nama saya Yuge Tiran Alki Maduan. Nombor matrik saya 10 DLS 23F 2012. Dan hari ini saya adalah tetamu yang kedua untuk podcast hari ini. Selamat datang kepada podcast Masa Depan Kewangan Malaysia. Okey, untuk Iman, saya ada soalan. Okay. Untuk segmen pertama, apakah keadaan ekonomi Malaysia sekarang? Sekarang ni ekonomi Malaysia sedang pulih, tapi masih ada cabaran sebab kita punya nilai ringgit agak lemah. Lepas tu harga barang pula sedang meningkat naik. Dan isu global seperti inflasi memberikan ketegangan kepada perdagangan, memberikan kesan kepada kita. Namun industri seperti teknologi, minyak, gas dan ekspor banyak membantu kita untuk meningkatkan balik kita punya ekonomi dalam untuk mengekalkan kukuh lah Malaysia. Ya, untuk bagi kukuh balik ekonomi kita dalam Malaysia. Okey, terima kasih Iman. Okey, untuk segmen kedua saya ingin bertanya untuk Yuge. Apakah apa yang mempengaruhi masa depan kewangan Malaysia, Yuge? Okey, baik. Okey, faktor utama yang akan membentuk masa depan ekonomi Malaysia ialah ekonomi digital lah. Iaitu IT lah. IT yang macam sekarang kan lebih banyak perniagaan beralih ke platform digital dan perbankan digital semakin berkembang. Perbankan kalau contoh guna QR macam tu Touch 'n Go. Malaysia masih menarik pelabur terutamanya dalam sektor teknologi dan tenaga hijau. Kelestarian dan kewangan hijau kerajaan menyokong perniagaan mesra alam dan projek tenaga bersih. Okey, terima kasih. Okey, baik. Salam. Okey, untuk segmen pertama dan segmen kedua kita dah selesai untuk segmen pertama, segmen kedua. Kali ini kita pergi ke segmen yang ketiga dalam episod Ke Mana Hala Tuju Ekonomi Negara. Okey, untuk segmen yang ketiga, apakah cabaran yang perlu dihadapi? Okey, cabaran yang perlu kita hadapi, of course kita ada cabaran dalam hidup kan. Macam dari segi kos cara hidup yang semakin meningkat sekarang ni. Kos hidup yang meningkat ni dia kesan daripada harga barang yang meningkat, daripada minyak yang mahal sekarang ni. So benda tu dia akan jadi sebab-sebab. Satu lagi sebabkan gaji yang agak kecil untuk pekerja-pekerja sekarang ni dan harga barang yang meningkat, dia jadikan antara salah satu isu yang agak besar kepada rakyat untuk meneruskan kelangsungan hidup yang lebih terbaik, yang lebih baik lah macam tu. So Okey, yang kedua mana? Yang kedua, apa pendapat anda tentang penghijraan tenaga mahir? okey, untuk penghijraan tenaga mahir, ramai rakyat Malaysia yang berbakat bekerja tapi pergi ke luar negara sebab mereka mahukan gaji yang lebih tinggi. Sebab macam dalam Malaysia ni mereka ada je dia punya kelayakan bersemua, tapi sebab gaji yang dibayar tu agak rendah berbanding luar negara. So mereka berhijrah ke negara luar untuk dapat bayaran yang lebih berbanding untuk apa yang mereka ada, pengalaman dan pendidikan macam tu. Okey, untuk yang ketiga, ketidaktentuan politik dan ekonomi. Untuk ketidaktentuan politik ekonomi, pelaburan ni dia mahukan dasar yang stabil untuk memastikan ekonomi terus berkembang macam tu. Kiranya cabaran yang perlu dihadapi, yang pertamanya kos sara hidup meningkat. Yang kedua, penghijraan tenaga mahir daripada negara kita ke negara luar untuk mendapatkan gaji yang lebih berbaloi.
Okay, yang terakhirnya ketidaktentuan politik dan ekonomi. Yes. Itu adalah sebab-sebab yang macam Cabaran lah. cabaran lah, ya, sebab kalau negara tu dia punya ekonomi dia punya politik tu macam tak apa nak stabil. Tidak stabil. So pelabur luar ni dia jadi macam takut untuk datang melabur kena kita sebab yalah negara kita tak stabil kan, macam-macam boleh berlaku pergolakan apa semua. Mereka takut lah duit mereka kan, dia punya pelaburan tu macam ada rugi. kan berboleh dan rugi macam tu. Okay, baik Man. Terima kasih Man. Untuk segmen yang keempat, saya ingin bertanya kepada Eugene. Kita sudah bincang tadi kita sudah bincang bersama Iman keadaan ekonomi Malaysia, faktor yang mendorong pertumbuhan dan cabaran yang dihadapi seperti Iman yang terangkan tadi. Sekarang ni persoalan yang paling penting yang ramai yang menunggu, iaitu bagaimana semua ini memberi kesan kepada anda sebagai seorang individu, usahawan, pekerja atau pelabur. Untuk soalan ini saya ingin bertanya kepada Eugene. Okey, baik ya. Okey, jika anda pemilik perniagaan sebagai pemilik perniagaan perubahan dalam ekonomi boleh memberi kesan kepada operasi anda. Okey, contohnya adalah perniagaan digital. Okey, pada masa ini perniagaan digital ni adalah masa depan negara kita. Dengan semakin ramai pengguna beralih ke platform digital, contoh yang tadi saya katakan QR, yang scan QR, baru-baru ini pun TND semua kan, baru-baru ini pun kita pergi ke kedai mana-mana pun semua dah jadi cashless dah, tapi dah guna tunai dah, banyak orang nak guna apa QR semua kan. So perniagaan yang tidak mendapati teknologi yang moden ini mungkin akan ketinggalan ke belakangan lah. So jika anda masih menjalankan perniagaan secara tradisional, pertimbangkan untuk melabur tanpa tunai dan pemasaran digital. Jadi daripada tradisional pakai cash tukar kepada cashless dah. Ya. Okey, yang seterusnya adalah kos operasi meningkat. Okey, dengan harga-harga yang tadi Iman kata, harga-harga barang pun dah naik dah. Okey, perniagaan perlu mencari cara untuk mengurus kos seperti mencari pembekal yang lebih kompetitif kompetitif ataupun meningkatkan kecekapan operasi ya. Oh, dia ada sama ada dia mencari kos yang kompetitif ataupun meningkatkan kecekapan operasi ya. Okey, permintaan pengguna berubah. Okey, pengguna kini lebih mementingkan produk mesra alam. Okey, baru-baru ini pun tak nak merosakkan alam sekitar kita. So dan berkualiti yang tinggi lah. Jika perniagaan anda boleh menyesuaikan diri dengan trend ini, anda boleh menarik lebih ramai pelanggan. Kiranya manusia pada zaman sekarang ni lebih berminat yang moden lah, yang lebih mesra alam daripada yang juga masih moden dan tidak ancam kepada alam sekitar kita. Okay. Terima kasih Gil. Okey, baik. Okey, tadi dalam segmen 4 saya dah tanya Eugene apakah bagaimana memberi kesan. Tadi Eugene dah jawab sebagai pemilik perniagaan perubahan dalam ekonomi. Dan yang kedua pula saya ingin tanya kepada Iman. Jika anda seorang pekerja atau pencari kerja, pasaran kerja Malaysia juga sedang berubah. Okey, apakah bagaimana memberi kesan kepada anda? Okey. Kemahiran digital sekarang ni kita macam syarikat-syarikat banyak perlukan. Sebab apa? Sebab banyak syarikat sekarang ni dia cari pekerja yang kemahiran dalam teknologi. Macam sekarang ni AI semua tu, kita nak buat kerja, kita nak analisis data, pemasaran semua tu kita gunakan secara digital sekarang ni. Sebab senang, daripada tradisional. Senang dan ikut dan tetap lah cepat. Dan lagi cepat. Lepas tu kalau macam kita ni, jika dengan orang sekarang ni yang belum ada kemahiran dalam bidang ni, dia kena pertimbangkan lah sama ada nak mengambil kursus ataupun nak mengambil latihan sebagai latihan tambahan untuk jadi macam, yalah, sebab company sekarang ni, syarikat sekarang ni dia dah nak ambil orang yang ada pengalaman dengan teknologi. So kalau orang tu tak ada pengalaman dalam teknologi, dia kena cari satu jalan penyelesaian untuk mahir lah dalam bidang AI, teknologi apa semua ni lah. Dia sama ada mengambil kursus ataupun latihan. Ya, betul. Lepas tu satu lagi, kalau macam syarikat sekarang ni
dia pun nak ambil orang yang berkemahiran. So macam orang yang kurang berkemahiran ni, dari gaji dia agak sikit rendah. So kalau dia nak cabaran lah. Cabaran untuk dia. Kalau dia nak lebih, nak menaikkan pangkat semua untuk dapat gaji lebih, so dia kena upgrade diri sendiri, macam tambahkan pengetahuan dan pengalaman yang baru. Macam tu. Lepas tu, yang gaji tidak seiring dengan kos hidup tu Man, apa pendapat anda Man? okay, kalau rasa macam tadi lah, gaji itu tidak boleh untuk mencukupi, untuk nak menampung kenaikan harga barang, kos sara hidup apa semua tu. So kita kena ni lah, tiba masa untuk menilai semula mengenai kita punya pilihan kerjaya. Macam tu. Okay Iman, apa pendapat anda pada peluang pekerjaan di sektor hijau? Okay, untuk peluang di sektor hijau, kerajaan dan syarikat sekarang ni semakin memberi perhatian kepada tenaga yang boleh diperbaharui dan kelestarian. Macam tu. Pekerjaan dalam sektor ni seperti juruterang tenaga hijau, pakai ESG, lepas tu mungkin menjadi ESG tu, saya nak terangkan ESG tu adalah environmental, social, governance. So mungkin menjadi pilihan masa depan lah yang baik. Okey, dalam pendapat anda mengatakan bahawa kemahiran digital ni sangat penting pada zaman sekarang. So untuk pekerja untuk meningkatkan gaji, untuk meningkatkan pangkat mereka memerlukan kemahiran, pengetahuan baru lah mengenai teknologi baru. Sekiranya mereka tidak mempunyai mempunyai kemahiran IT ataupun teknologi, mereka akan ketinggalan dan gaji pun mereka tidak dapat. Start dekat satu tahap, dia punya prestasi kita dekat tu. Kalau macam sekarang ni kan, orang kemasukan baru, macam dengan kerja-kerja baru semua, mereka lebih terbuka dengan teknologi AI ni. So mereka lebih mudah lah untuk berusaha bekerja apa semua. Sebab dengan ini rakyat Malaysia haruslah bukan nak kata jangan tradisional tetapi moden lah sikit. Ikut peredaran zaman tapi tidak melupakan yang terdahulu. Tidak melupakan tempat asal mereka. So jangan terlalu tradisional, jangan terlalu moden. Jangan tertinggal asal mereka untuk pergi ke moden, nanti semua hilang. Okey, itu saja Man. Terima kasih untuk Iman dan Yugen. Saya ucapkan terima kasih untuk datang ke podcast kali ini. Dan saya host Giri dan juga Yugen dan juga Iman. Terima kasih.